Okey, kita mulakan lah. Untuk sesi kali ini, okey, saya kenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Hafizullah bin Asy'ari. Saya salah seorang tenaga pengajar di Proton Institute Teknik Alur Gajah ni. Okey, saya di bahagian automotif ni sebagai pensyarah dalam untuk program yang akan baru kami akan buat, iaitu program battery electric vehicle ni. So dalam program ni kami akan ajar pelajar-pelajar kami tentang kenderaan elektrik lah. So untuk National Training Week kali ni, kita sharekan tentang risiko high voltage pada kenderaan elektrik lah, iaitu BEV, stand for Battery Electric Vehicle lah. So dah banyak kenderaan-kenderaan elektrik di Malaysia ni. So pada kali ini kita akan bincang adalah risiko pada high voltage pada kenderaan BEV ya. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, komponen yang paling utama untuk kenderaan elektrik ni adalah bateri dia. Dan bateri pada kenderaan elektrik ni tak sama macam bateri pada kenderaan enjin yang biasa. So kenderaan enjin biasa ni dia punya voltage dia rendah. So dia punya risiko tu pun agak rendah lah. So kita boleh tengok orang yang tak ada knowledge pun dia boleh tukar bateri sendiri kan. So untuk high voltage bateri pada kenderaan elektrik ni, kita kena tahu dan kena ada practical training. Cara-cara kita, macam mana kita nak isolate, maknanya kita nak sekat dia punya voltage tu daripada terkena pada orang yang nak tukar atau buat maintenance pada kenderaan tu. So risiko dia amat tinggi lah sebab dia voltan tinggi dan boleh menyebabkan kebakaran. So macam sisa-sisa voltan tu kalau dibiarkan pun akan menyebabkan ada, dia panggil thermal runaway lah pada bateri dan ada risiko pada kemalangan lah. So dalam tajuk kali ni kita akan bincangkan 4 perkara ni lah. Macam mana voltan bateri tu, kat mana voltan bateri tu pada kereta, dan macam mana kita nak isolate, nak putuskan voltage tinggi pada bateri tu lah. Okay. Sebelum kita kenali voltage, high voltage pada kenderaan tu, kita tengok dulu sejarah dia. Sejarah untuk evolusi sistem elektrik ni. So kenderaan elektrik ni dah lama dah. Nampak macam baru je datang, baru kita. Sebenarnya dia dah lama. Dari tahun 1890 pun kita dah ada kenderaan elektrik lah. Sebab apa, waktu tu kita enjin ais pun tak ada. So kita menggunakan elektrik lah sebagai kenderaan. So lagi simple sebenarnya kenderaan elektrik berbanding dengan kenderaan enjin lah. So dia ada evolusi dia. Kalau tuan-tuan boleh tengok sejarah dia dulu, memang sebab apa kita tak teruskan, sebab kenderaan elektrik pada waktu dulu dia punya hasilkan energi tu tak macam sekarang lah, bateri tu pun tak ada. So dia punya nak generate current tu agak susah dulu dan berat. Tu bila dah ada evolusi ciptaan bateri, makin lama makin bateri makin ringan. So kenderaan elektrik tu diguna semula lah. So yang saya cakap tadi, kenderaan elektrik yang kenderaan yang biasa, dia punya voltage ni 12 volt. So dalam 12 volt ni
12 volt. So rintangan kulit manusia mampu menahan arus untuk 12 volt tu. So kita boleh tengok bila kita terkena arus 12 volt ni, kenderaan kita punya kulit ni boleh tahan dan tak menembusi badan. Itu dia tak ada risiko maut lah. Tapi apabila sistem high voltage ni pada kenderaan BEV ni dia melebihi 50 volt, dia akan menyebabkan kita punya badan akan rasa kebas-kebas. Bila dah tahap sampai kenderaan EV yang sekarang ni menggunakan 300 volt, 800 volt DC ni, dia punya rintangan pada manusia ni akan boleh menyebabkan kematian lah pada tinggi kan. So dia akan kita akan tengok macam mana kita nak isolate bateri tu. Ini saya tunjukkan dia punya risiko-risiko dia memahami skala voltan di ambang kritikal. So dalam zon selamat ni antara 12 volt hingga 48 volt. So tu voltan standard pada kenderaan yang enjin yang biasa kan, yang sekarang kita pakai ni. So bila dia melebihi 50 volt, dia akan masuk dalam kelas B1 iaitu sub high voltage. So risiko dia bahaya sederhana. Tapi bahaya sederhana ni pun bila kena pada manusia, dia akan menyebabkan kita punya badan akan dia macam renjatan lah, renjatan. So bahaya lah. So bila dah tahap yang tinggi yang sekarang pada kenderaan EV ni, bila kena pada manusia dia akan menyebabkan maut lah. Kelas B2. So dalam 75 volt hingga semaksimum lah 150 volt. So operasi pada standard pada kenderaan EV ni adalah dalam 300 hingga 500 volt. So dari segi ampere dia pun arus yang nipis 100 miliampere pun sudah cukup untuk menyebabkan fibrilasi ventricular, iaitu dia boleh hentikan jantung. So rendah ni 100 miliampere. So kalau kita terkena ampere yang tu pun boleh menyebabkan jantung kita terhenti lah. Itu sangat bahaya lah. So untuk kenderaan BEV ni, kita nak kena pasti zon high voltage ni lah. Kita kena tengok dia ada standard lah. Standard dia adalah menggunakan kabel yang berwarna oranye. So, kabel yang berwarna oranye ni adalah dia dah set universal, dia nak camkan kabel tu adalah kabel high voltage lah. Kalau kita tengok pada kenderaan-kenderaan EV yang sekarang yang tuan-tuan kalau ada perempuan pakai tu, kalau tengok ada kabel yang berwarna oranye tu, jangan pegang lah. Sehingga kalau kita nampak dia dah expose pun, kita kena bawa dia ke pusat servis yang tauliah untuk dicek. So kenderaan yang menggunakan high voltage ni adalah pertama bateri dia lah. Bateri, lepas tu dia punya inverter dan power elektronik, itu menukarkan arus direct current pada bateri ni, dia akan tukar kepada AC dan AC tu yang akan dihantar pada motor untuk menggerakkan kenderaan tu lah. So seterusnya adalah motor elektrik. So komponen untuk EV ni 3 je yang penting. Bateri, inverter atau power elektronik dia dengan motor elektrik. So dia tak ada enjin ke, tak ada dia punya tak ada source lain lah. Ada 3 source je lah. 3 komponen utama lah kira dalam sebuah kenderaan EV ni. So
Sambungan itu akan menggunakan kabel warna oranye. So, saya senaraikan 5 ancaman utama sistem high voltage ni. So, kesan elektrik dia adalah pertama kena renjatan. Tuan-tuan kalau terkena renjatan akan menyebabkan risiko kerosakan organ atau mati lah. So, kedua adalah dia punya arc flash. Dia punya arc flash ni dia macam kalau tuan-tuan tengok welding tu, yang tu lah. Dia punya kesan dia bila ada arc flash lah. Dia menyebabkan haba setinggi 4000 darjah Celsius lah. So boleh cairkan logam, boleh buat luka daripada badan, boleh buat lecuran tahap 3 lah. So bila ada arc flash ni, seboleh-bolehnya kita elakkan lah daripada dekat dengan kenderaan tu lah. So ketiga adalah kesan sistem voltan residu. Voltan residu ni tenaga maut yang terperangkap dalam kapasitor ataupun enjin. So dalam sistem tu, sistem kenderaan elektrik ni, bateri tu, inverter tu ada kapasitor yang menyimpan tenaga sementara lah. So dalam tu yang sisa voltan tu dia biasanya dalam kapasitor lah. So kalau kita tidak pastikan kapasitor tu di-storekan atau disimpan dengan betul, so dia akan menyebabkan voltan sisa lah, residu voltage. So kesan termokimia yang keempat adalah kebakaran bateri, thermal runaway. Thermal runaway ni apabila bateri itu sendiri ada kesan pecah ataupun terluka, so thermal runaway ni akan menyebabkan dia punya bateri tu akan menghasilkan panggil suhu tinggi lah, sehingga 900 sukar dipadamkan yang menghasilkan oksigen sendiri. So thermal runaway ni sangat bahaya. Kalau tuan-tuan tengok video yang orang post dekat China, banyak bateri bakar kan, bakar dia nak padam pun susah. So apabila bateri tu mula terbakar dan dia akan menghasilkan oksigen dia sendiri daripada tindak balas kimia dalam bateri tu. So cara untuk padamkan dia ada banyak cara lah. Pertama, kalau kenderaan tu baru mula terbakar, kita akan menggunakan alat panggil safety blanket lah. Safety blanket ni dia akan selimutkan kereta kita tu daripada oksigen luar ataupun udara sekeliling. So dia akan block oksigen daripada masuk ataupun supply kepada api itulah. So kedua, kita ada alat pemadam api yang spesifik untuk bateri lah, untuk lithium ion, lithium. So bila kita menggunakan alat pemadam api biasa jenis ABC atau CO2, dia tidak akan dapat memadamkan bateri yang kebakaran bateri ni. Sebab bateri ni dia ada chemical yang mampu hasilkan oksigen sendiri. So alat pemadam api yang paling sesuai adalah yang ada kelas D. Kelas D lah. So alat pemadam api kelas D ni biasanya memang untuk lithium, bahan lithium lah. Itu bahan bateri tu lah sendiri. So kesan termokimia yang kelima adalah gas toksik dan menghakis. So apabila ada kebocoran pada bateri tu, dia akan menghasilkan gas toksik lah. Dan gas toksik tu pun akan bahaya kepada kenderaan lah, ataupun bahaya kepada manusia.
Okey. Ini adalah ancaman daripada kejutan elektrik dan percikan akar. So kesan elektrik ni dia punya mekanisme dia, arus badan dia akan mengalir pada arus dalam badan. So kalau kita tak boleh kontrol ataupun tak pakai PPE, kita terpegang pada kenderaan bateri yang high voltage, so dia punya aliran elektrik tu akan mengalir kepada kita. So yang kalau sebenarnya ampere yang paling kecil pun boleh menyebabkan kita hilang kawalan otot ataupun dia beku ataupun dia cramp lah. So kesan kedua adalah kesan dia paling teruk adalah jantung terhenti lah. Kalau ampere yang tinggi tu akan menyebabkan semua jantung terhenti. Fokus dia adalah cara kita nak handle high voltage ni adalah paling utama sekali adalah cara kita nak block kesan elektrik tu kepada mengalir kepada badan kita. Contohnya kita akan pakai sarung tangan yang tahan daripada arus elektrik lah. So kalau untuk percikan akar ni, percikan akar dia adalah arus melompat melalui udara, iaitu dia akan jam lah, macam tuan-tuan tengok kalau untuk welding tu. So voltage dia akan jam daripada electric rod tu pada besi yang kita nak weld tu lah. Sama juga kalau kabel oren tu terputus, dia akan menyebabkan ada percikan akar ni. So percikan akar ni akan menyebabkan dia menghasilkan suhu yang tinggi lah, sehingga 4000 darjah Celsius. So daripada itu dia akan boleh mencairkan besi lah. Sebab 4000 darjah Celsius ni, kalau casing kita tu, casing bateri tu akan sekejap je dia terbakar. So macam mana kita nak disconnect kan dia, setiap kenderaan EV ni dia akan ada satu, dia panggil high voltage interlock loop lah. So interlock loop ni biasanya setiap kereta dia lain-lain tempat lah. So kalau macam tuan-tuan nak tengok setiap kenderaan tu mana interlock loop dia, tuan-tuan boleh rujuk dia punya service manual lah. Dalam service manual tu ada tunjuk macam mana kita nak isolate tu dengan memutuskan dia punya high voltage interlock loop ni. So bila kita dah asingkan high voltage punya ni, dia akan rendahkan dia punya voltage lah. Tapi cara kita nak putuskan high voltage interlock loop ni pun sama, kita menggunakan PPE lah. Kalau kita tak pakai PPE, kita tak boleh nak putuskan high voltage interlock loop. So ini adalah PPE dia, PPE untuk kita nak block daripada kita nak cabut interlock loop tu. So pertama adalah perlindungan muka atau output. Ni macam face shield lah. Face shield ni tuan-tuan boleh tengok macam-macam jenis face shield. Tapi face shield yang paling okey sekali adalah untuk yang boleh tahan daripada arc tu lah. Dia punya tahan daripada akar tu. So kedua, dia punya sarung tangan. Sarung tangan ni dia sarung tangan getah. Tapi dari segi, memang kita akan guna sarung tangan getah tu, tapi dari segi kita praktikal bila di lapangan, kita akan guna sarung tangan getah tu bersama satu sarung tangan kulit lah, supaya sarung tangan tu tak bocor. Sebab kalau kita guna sarung tangan getah yang ada penebat 1000 volt pun, kalau kita nak buat
operasi untuk nak isolate bateri tu, dia akan menyebabkan sarung tangan tu terkoyak lah. Dia, material dia bergetah. So walaupun kita pakai yang getah tu pun dia tak selamat lah. Kita kena pakai double lah. Double tu maknanya kita kena pakai sarung tangan leather ataupun kulit dengan sarung tangan getah tu bersama lah. Agar dia dapat tapis. Pertama dari segi kalau kita nak buat kerja tu, nak cabut skru ke, nak buka dia punya interlock switch tu ke, supaya sarung tangan getah kita tak terkoyak. Yang ketiga, suit lah. Akar suit ni. Akar suit ni adalah jaket yang kita pakai, dia berbilang lapis lah. Dengan ketahanan dia minima boleh tahan 40 kalori per cm square. Iaitu kategori 4 lah. Kategori 4. So dia boleh menahan haba dan mengurangkan lecuran lah. Bila berlaku thermal runway yang saya cakap bateri tu, kalau jaket ni dia boleh tahan lah, sebab dia boleh tahan daripada thermal runway tu. Seterusnya adalah peralatan yang kita gunakan. Peralatan yang kita gunakan kalau beban yang tuan-tuan tengok tool yang ada isolate yang 1000 volt tu lah. So dalam tool tu sendiri dia ada penebat yang boleh tahan 1000 volt lah, untuk menghalang kalau ada kita tertouch pada kawasan-kawasan yang ada high voltage lagi. So dia dapat jadi penebat lah. So ini adalah 4 peralatan PPE yang mandatory lah, yang paling asas lah untuk kita nak buat kerja-kerja isolate bateri high voltage pada EV lah. So cara kita nak isolate tu, kita pertama kita matikan dulu sistem. Kalau kenderaan elektrik biasanya dia boleh matikan pada infotainment pada ni lah, pada bahagian enjin, pada sebelah steering tu kan. Infotainment tu pada display tu lah, kira macam radio. Radio tu tuan-tuan boleh matikan dulu, pilih untuk shutdown kepada whole system lah. So dia akan shutdown. Lepas tu lepas tuan-tuan boleh pakai PPE dan boleh buat isolate pada interlock switch lah. Sebab interlock switch pada kenderaan EV ni berbeza-beza. Ada yang dekat enjin kira hood depan lah. Bukan enjin compartment, dia tak ada enjin lah. Pada hood depan, ada yang pada pada bateri lah. So semasa tuan-tuan dah kira isolate tu, dia kena letak loto. Loto ni maknanya kita letak lock out, take out. Maknanya orang tahu kita telah off-kan tu dan ada sebab kita off-kan. Kalau kita ada kerja-kerja lain kita nak buat, so kita off-kan dulu. So seterusnya kita kena bagi dia, panggil masa kritikal lah, tunggu 5 hingga 10 minit ni. Maknanya kita biar dia betul-betul terputus, high voltage tu betul-betul terputus. So dalam masa ni kita boleh gunakan multimeter untuk check kereta kita ni telah isolate lah. Maknanya dia dah kosong volt pada ruang sama ada bateri, motor ataupun inverter tu lah. So setelah yang kita buat pengesahan ni, memang sebelum kita nak buat kerja-kerja penggantian ni, kita kena pastikan kawasan yang kita nak buat tu adalah 0 volt. So untuk respon kecemasan ekosistem keselamatan tempatan ni, emergency action ni, apa yang kita perlu buat adalah jangan kita pandai-pandai buat kerja untuk tanpa mengikut manual daripada manufacturer lah.
Kalau macam kenderaan EV kita ni, kita kena pastikan ada kawasan yang kita boleh buka, ada kawasan yang kita boleh pegang, ada kawasan yang kita tak boleh pegang mengikut kenderaan tu sendiri. So kalau biasanya manual ni dia akan bagi waktu kita beli kereta tu lah, dan sebenarnya untuk kenderaan EV ni waktu kita beli tu kita kena tanya salesman tu apa yang saya boleh buat, apa yang tak boleh buat dengan kereta ni, apa yang saya boleh tukar, apa yang saya tak boleh tukar dengan kereta ni, macam tu lah. So pastikan sebelum kita sendiri-sendiri pergi nak pasang aksesori kan, pergi potong wire warna oranye tu, sambung. So sebelum tu kita kena tengok dulu, boleh tak kita ambil supply daripada sini, daripada mana-mana wire. Kan biasa kan kalau kita tukar aksesori kat kedai kan, banyak orang akan walaupun dia biasa dah buat, tapi bila kena dengan kabel-kabel high voltage tu, dia akan menyebabkan banyak masalah. So yang paling utama sekali untuk kenderaan EV ni adalah jangan sentuh wire oranye. Tapi jika tuan-tuan semua dah mahir dan dah ada knowledge tentang kenderaan EV yang tahu, tuan-tuan boleh lah kan. Tapi kalau yang tuan-tuan macam baru beli kereta untuk kegunaan harian, so yang paling utama sekali jangan sentuh wire oranye tu lah. Dan jangan tebuk chassis secara rambang. Ataupun nak tambah lampu ke, nak tambah side mirror ke. Tak cukup 2, tuan-tuan nak tambah 3, 4 side mirror. Nak tambah tanduk ke, nak tebuk. So dia ada kawasan yang saya kata laluan daripada untuk high voltage system ni. So jika tuan-tuan atau perempuan nak tambah aksesori, pastikan tuan-tuan tahu kabel oranye tu dia lalu kat mana, kawasan high voltage tu ada kat mana. So garis panduan itu kita boleh rujuk dengan MyEVIM, garis panduan insiden bersepadu kemasaan untuk menyelamatkan kemalangan berisiko tinggi. Lepas tu kita ada penilaian keselamatan, pelanggaran dan pemantauan kebersamaan pemotongan voltan secara automatik oleh Asian NCAP dan persijilan ICE XEV. So kalau tuan-tuan nak dapat persijilan daripada ICE XEV ni adalah penting lah untuk tuan-tuan jalankan latihan amali tu lah, untuk memastikan apa tuan-tuan selamat lah dalam mengendalikan kereta EV. Tuan nak repair ke apa ke. Uh, uh. So ada soal jawab, saya punya slide ni memang sikit je untuk keterangan, untuk awareness je. So kenderaan EV ni yang penting ni jangan ni lah, jangan sentuh wire oranye, jangan tebuk chassis secara rambang. So kalau tuan-tuan boleh tengok lagi, kita ada satu contoh thermal runaway video yang saya ambil daripada YouTube, daripada TikTok rasa. Tuan-tuan boleh tengok, sekejap saya tunjukkan.
Tak boleh buka. Tuan, saya ada persoalan sikit nak tanya. Video ni tuan dia tengah charging ke tuan? Untuk video ni dia bukan tengah charging, dia cuma park je. Dan dia ada dia ada buat thermal runway. Dia berlaku thermal runway pada komponen, asyik komponen dia tu lah yang overheat. Okey tuan, saya Waktu ada satu soalan. Okey, katakanlah kereta EV ni mengalami kemalangan. So kita nak selamatkan penumpang kat dalam tu, kita nak tahu dia punya servis plug. Kalau hybrid kita panggil servis plug kan. Kalau EV saya tak tahu dia panggil apa. Tapi apa langkah-langkah yang perlu kita untuk tahu servis plug dia dekat mana, dekat mana kita nak refer kan? Pertama yang kalau untuk servis plug tu dia kalau kereta Mazda yang saya pergi training itu, Mazda dia ada QR code pada dia punya tempat charge lah. Tempat charge tu dia ada QR code. Bila kita scan tu kita dapat tahu lah kawasan-kawasan dia panggil interlock, high voltage interlock switch lah. Untuk EV ni dia panggil interlock, high voltage interlock switch. So kalau kenderaan lain tu biasanya dekat kat mana? Biasanya Google boleh, manual lah, manual dulu lah. Yalah, kalau dalam keadaan kecemasan kan kita nak tahu juga kan. Sebab body EV ni semua ada jalan dia punya high voltage cable kan. Itu sebab saya pun risau nak pegang semacam pun saya risau. Betul tu yang betul tu. Sebenarnya kita kalau yang tak ada kepakaran untuk dalam training untuk kendalikan kenderaan kemalangan kereta EV ni, kita sebenarnya tak boleh nak engage daripada orang tu. Kita tak boleh nak engage. Tapi kalau kita tunggu, nak tunggu bomba ni kan makan masa nak dekat setengah jam. So langkah-langkah lah tuan. Contoh macam kita pergi Google dulu, tengok servis plug dekat mana, atau cara pecah cermin ke, bagaimana ke nak buat ke. Pecah cermin ni tak boleh rasanya. Kalau kita ada alat macam nak check voltage pada dinding tu, kita boleh gunakan lah. Itu lah salah satu emergency response yang okey lah. Melainkan kita ada PPE waktu tu, kita boleh lah pegang. Kalau tak ada, kita harapkan alat yang untuk detect voltage tu lah. Itu je lah alat-alat yang ada untuk sebenarnya untuk paling simple lah. Alat voltage detector tu lah. Voltage detector tu kita boleh sentuh pada kereta, dia akan keluarkan lampu tu kan. Kalau yang tu ada, kita boleh gunakan tu dulu lah. Kalau tak ada voltage, maknanya kabel tu dalam keadaan dia tak touch pada body lagi lah. Senang cerita kita tengok sajalah tuan. Itu lah. Sekarang masa ni memang tengok sajalah sebab risiko untuk voltage leaking pada body tu amat tinggi kan bila melibatkan accident. Memang kita tak boleh simply pegang kenderaan EV tu walaupun kita rasa benda tu selamat. Nanti kan kita pun sama keras kat situ lah. Saya pun risau tuan, nak duduk dekat memang dia punya tahap apa dia mengeluarkan haba tu memang orang cakap kau punya panas. Sebab dia laju. Kalau tuan-tuan tengok, saya ada satu video lagi bila dia dah menggunakan fire extinguisher pun api tu tak padam. So saya share satu video, tuan boleh tengok kat sini. Kalau saya tengok yang bomba ni, cara pemadamannya pakai blanket je lah. Pakai blanket tu lah.
pakai blanket tutup dalam 10 minit macam tu dia terus api dah tak ada lah, terus terpadam lah. Memang sebenarnya guideline untuk pasang charger pun dia kena ada satu safety blanket lah. So saya sebab ada nak pasang DC charger dekat sini, dia kena keperluan dia alat pemadam api yang kelas D tu dengan safety blanket. Baru saya tahu ada kelas E pemadam api. Saya tahu ABC dengan CO2 kan. CO2 je. Dia ada kelas D untuk lithium punya. Baru saya tahu. Terima kasih tuan info. Itu kalau tambah, sebab kalau kita padam guna ABC atau CO2 tu dia memang tak jalan. Bateri ni dia boleh spark balik, dia boleh hidupkan balik api tu. Itu yang kita risaukan sangat tu. Okey, terima kasih tuan. Sama. Terima kasih bertanya. Kalau tuan tengok, saya kongsi video sebab apa kita tak boleh guna ABC. Bukan tak boleh guna lah, boleh guna tapi persen untuk enjin bateri tu terpadam api dia amat nipis lah. Tuan boleh tengok video ni, dia dah menyala, api pada bateri high voltage ni dah menyala. So, bila dia cuba padamkan menggunakan alat pemadam api yang biasa, api pada bateri tu tak padam. It's still hidup lagi. Ni menggunakan ABC lah ni. Alat pemadam api jenis ABC. So api pada bateri tu dia akan menyala. Walaupun dah dipadamkan beberapa kali pun dia akan mesti menyala lagi. Dia memang untuk bateri lithium ion pada kenderaan EV lah sekarang ni. Kan banyak bateri guna lithium ion kan. Dia mesti menyala balik. Guna yang berapa kilo pun dia takkan padam. Okey. Itu saja perkongsian saya pada sesi kali ini. Kalau ada sebarang soalan lagi boleh nanti komen pada chatting. Tuan, saya nak tanya pasal PPE, kasut safety ni. Ya, kasut. Ya. Safety kasut kan dia ada besi dekat bahagian atas tu, belah depan tu. Ya. Bila kita menyelenggara EV, kita, yelah kadang-kadang kita pun tak perasan sangat kasut tu mengalami luka kat bahagian depan tu kan. Aliran voltage boleh masuk ke tuan kalau kita duduk? Yelah kalau lagi pada segi hukumnya ada kapet getah penebat tu. And then ada kita punya PPE, ada baju siap dengan sarung tangan. Dia boleh efek ke tuan? Dia selagi benda tu tak bersentuhan dengan kulit kita, dia ada penebat lah. Kalau kasut pun dah besi pun dah expose, lepas tu dalam pun kulit dalam tu pun dah terkoyak. Tu akan menyebabkan benda tu dia ada touching pada kita lah. Tapi untuk kenderaan EV ni
punya safety boot ni dia punya tapak tu yang main peranan. Dia tak Itulah. bumikan kita punya elektrik tu. So dia dalam sekitar tu lah dia takkan membumikan apa elektrik tu lah. Macam-macam lah tuan benda baru. Benda tak adalah baru now tapi EV hybrid lebih kurang sama je lah, high voltage cable kan. Nak mengendalikan tu ialah bukan benda yang mudah lah kan. So kita bagi kesedaran yang sebenarnya untuk EV ni yang pentingnya jangan kita pandai-pandai buat modification pada yang kabel warna oren tu lah. Itu yang paling utama sekali. Kalau kita buat pada sistem low voltage maknanya 12 volt tu tak ada masalah. Ada senyum lagi tuan. Bila ada yang modified benda yang modified jarang lah tuan. Nak benda nak lagi laju sebab dia bukan kenderaan tu bukan pasal kereta je, sebab motor yang banyak agak orang modify yang guna. Saya memang ada tengok dekat Singapura sekarang ni budak-budak dia main skuter tu. Dia orang ubah motor elektrik tu dia tambah voltage and then dengan bateri tu pun dia tambah lagi kasih power. Dia orang bawa lumba haram tu tuan. Tu sebab walaupun macam dia mula-mula memang budak orang Malaysia dia akan eksperimen pada motor dulu sebab kos dia rendah. Nanti bila dia satu tahap nanti dia akan modify pada kereta pula. Memang kita memang boleh buat tapi nak kena ada safety lah. Kena ada safety lah. Sebab kenderaan EV dalam Malaysia ni dia bukan bawah ST kan. So dia tak ada guideline kalau macam bateri sekian kena kabel sekian. Dia tak ada yang tu. Kalau macam ST dia ada guideline dia untuk pendawaian rumah ni. Kalau current single phase dia perlu guna beban sekian, kena guna sekian kabel. Kalau EV ni dia tak ada dalam Malaysia ni. So ada 7 step je lah. Kita boleh yang itu panduan untuk nak isolate bateri lah. 7 step pun. Kalau EV dia tak ada 7 step lah. Sebab 7 step tu untuk Toyota hybrid saja. So dia buat 7 step tu. Kalau EV dia tak ada 7 step lah. Dia satu step dia kena isolate tu guna dia ada high voltage interlock loop tu. Kalau kita dah isolate tu dah pastikan dia kosong kita boleh operate bateri tu. Kita boleh buka bateri. Untuk hybrid, Toyota hybrid je yang ada 7 step. Toyota hybrid memang ada 7 step. Toyota hybrid tu memang 7 step lah. Dia memang buat 7 step tu untuk Toyota sebab Toyota dia buat hybrid tu. So dia ada prosedur 7 step tu untuk kereta dia. Lagi satu tuan yang EV Tesla dekat Attack tu dia punya bateri dia tu memang ada jalan aircon ke tuan untuk sistem penyejukan, cooling system dia. Ya, cooling system dia orang memang guna high voltage. Dia pakai kompresor yang cooling system. Mana nak menyejukkan bateri tu. Ya, memang jalan cooling. Memang jalan cooler, memang jalan aircon lah. Jalan aircon. Yang baru ni saya tengok BYD lah, saya pernah tengok itu BYD, dia orang jalan aircon. So bila jalan aircon tak ada, memang tak boleh jalan lah tuan lah. Dia kalau bateri panas memang dia akan shut down. Dia akan cut off lah sebelum bateri tu panas, overheat. Tapi dia ada ECU kan. Dia akan ada ECU, ada BMS. Sebab kalau kenderaan yang moden ni dia ada safety untuk berhentikan kenderaan tu pada bila-bila masa. Bila dia detect ada error lah. Tu ada bahaya tu, banyak dalam video kita tengok. Dia boleh berhenti dekat highway, tiba-tiba dia berhenti. So itu sebenarnya dari segi safety bagus, tapi kalau kita dekat line 3, line tengah laju, lepas tu kenderaan tu berhenti, dia akan melibatkan orang lain lah. Termenung tuan. Orang lain pula tak sempat nak break kan. Sebab dia akan berhenti on the spot kalau dia detect error pada kenderaan tu dia akan berhenti secara tiba-tiba.
Oh. Kalau untuk EV lah. Itu yang bahayanya tu. Bila kita bawa pun kita akan berhati-hati lah. Jangan kita rasa kenderaan tu, dia tak boleh nak rolling macam kereta. Kalau kereta as atau kereta enjin biasa, bila kereta enjin mati, kita boleh rolling je biar dia bergerak je kan. Kita boleh tukar gear cepat-cepat untuk dia bergerak je kan. EV ni kalau dia dah mati, dia dah lock je kan. Dia berhenti je. Secara tiba-tiba. Bahaya tu tuan. Itu yang bahaya tu. Yelah, tapi kita seiring dengan teknologi lah kan, nak buat macam mana. Itulah. Tapi power dia memang power tuan. Sekejap je dia pergi. Sebab dia tak ada lag. Kalau enjin ni dia ada RPM. So dia ada ni lag lah kira. Bila kita tekan tu tak constant. Kalau motor ni dia bila kita bagi 0 ke 1000 rotation per minit tu, kita tekan 100% dia bagilah 1000 rotation per minit tu. Tanpa ada lag tu lah. Terima kasih tuan tanya. Tak apa tuan. Saya memang dulu saya pernah pergi dekat Autotronic. Saya nak buat masa tu nak angkat sijil kot, tapi saya tak berkesempatan. Untuk saya tak bersihat tuan. Tadi saya dah ada TJP lah. Sijil apa? IMI? Autotronic punya dia ambil dengan buat secara PPT. SKM. SKM lah. Ya. Saya ambil dengan Autotronic juga. Tapi kita orang kat government apa nak buat tuan? Berapa tahun lagi nak pakai? Boleh jadi penilai lah nanti. Itu pun kalau minat lah tuan, buat sakit kepala je. Biasa-biasa sudah. Memang untuk SKM untuk BEV pun macam tu, hybrid pun macam tu. So dua SKM tu dia akan kena buat amali lah. Dia tak boleh buat secara PPT lah, portfolio. Masa petrol tu onto saya masuk Watt. Jadi saya nak pergi petrol je. Cakap tak apalah, KIV je lah, cancel je lah. Tapi tak buat ulangan lah. Tak ada lah tuan, malas lah nak pergi lagi. Okey, yang lain ada soalan? Kalau tak ada, sini saja. Okey, untuk sesi kali ni. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Okey, terima kasih tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.